Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke Aja Share Channel. Pada anda yang baru sahaja melewati channel ini, jangan lupa untuk subscribe, like dan share, dan kongsikan segala info-info PDPR, tutorial yang menarik dalam channel ini. Dan sebagai sokongan daripada anda semua, jangan lupa untuk tekan butang loceng supaya segala informasi ini dapat dimanfaatkan untuk semua. Okey, baik. Untuk pertemuan PDPR pada kali ini, saya akan kongsikan PDPR Sekolah Agama Kerajaan Negeri Johor, subjek Kesultanan Islam Johor, darjah 1, bab yang kedua iaitu Sultan dan Permaisuri. Nak tahu? Jom. Okey, baik. Ini adalah pelajaran 2 untuk pembelajaran KIJ, iaitu Kesultanan Islam Johor. Okey, kita belajar pula. Kalau sebelum ini kita belajar bagaimana datangnya Kesultanan Johor ini. Jadi kali ini kita belajar pula mengenai Sultan dan Permaisuri. Okey, kalau kita tahu, yang pertama adalah Duli Yang Maha Mulia Sultan Ibrahim Ibni Almarhum Sultan Iskandar, Sultan yang di-Pertuan bagi negeri dan jajahan takluk Johor Darul Takzim. Inilah Sultan yang kita ada sekarang. Inilah Sultan yang sangat berwibawa, Sultan yang amat menitik beratkan kebajikan rakyat. Jadi baginda diputerakan pada 22 November 1958 dan dimasyhurkan sebagai Sultan Johor pada 23 Januari 2010. Selepas kemangkatan Duli Yang Maha Mulia Almarhum Sultan Iskandar, saya awak angkat sikit baginda telah diberkenan untuk dimahkotakan pada 23 Mac 2015. Pendidikan akhir baginda adalah Fletcher School of Law and Diplomacy, Boston, Amerika, lulusan luar negara. Ini Sultan yang sangat berwibawa, Sultan yang berpendidikan, Sultan yang amat menjaga kebajikan rakyat Johor. Baginda merupakan Sultan Johor moden yang kelima. Jadi kita belajar ada beberapa Sultan sebelum ini. Jadi beliau adalah Sultan Johor yang kelima. Okey, dapat Jadi kita pergi pula kepada isteri baginda, iaitu Permaisuri Besar Johor. Baik, Permaisuri Johor. Duli Yang Maha Mulia Raja Zarid Sofia binti Almarhum Sultan Idris Shah. Baginda diputerakan pada 14 Ogos 1959 di Hospital Batu Gajah, Perak. Orang Perak. Tuanku Zarid Sofia mendirikan rumah tangga bersama Duli Yang Maha Mulia Sultan Ibrahim pada 22 September 1982 ketika berumur 23 tahun. Usia yang sangat muda. Okay, pendidikan akhir baginda adalah dari University Oxford pada tahun 1983. Itulah sedikit banyak mengenai data-data, mengenai biodata, mengenai asal usul Sultan Johor dan Permaisuri Besar Johor. Jadi itulah sedikit perkongsian PDPR pada kali ini. Pada anda yang dah pun melihat video ini, harap dapat dikongsikan. Semoga ianya mendapat manfaat untuk semua. Akan jumpa lagi dalam pertemuan PDPR akan datang. Assalamualaikum.